Assalamualaikum dan hai semua. Bertemu lagi kita dalam Ellen Channel yang menyediakan gosip-gosip artis Malaysia dan luar negara. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Tindakan ibu kepada pelakon Fatah Amin, Aziza Abdul Ghani meninggalkan komen di Instagram penyanyi Amira Othman berjaya mendapat perhatian ramai. Menerusi hantaran yang dimuat naik Amira baru-baru ini, penyanyi lagu Hati-Hati itu berkongsi gambar dirinya mengenakan jubah abaya dan tudung rona merah jambu serta coklat lembut. Namun komen yang ditinggalkan oleh akaun milik Ibu Fatah mula mencuri perhatian selepas Amira sendiri membalas dengan satu soalan penuh tanda tanya. Cantiknya komen akaun Ibu Aziza Official beserta emoji hati biru. Terima kasih, tapi ibu ke anak ibu yang komen ni. Confused, buat-buat confused, balas Amira. Menjengah kerongan komen terus dibanjiri netizen yang membuat spekulasi bahawa komen itu sebenarnya ditulis oleh Fatah sendiri menggunakan akaun ibunya. Ni confirm Fatah yang komen, love biru tu trademark dia. Pandai cover lain guna akaun ibu ya bang. Kalau dah love biru tu memang confirm lah anak ibu yang komen. Bak kata, biru buat abang rindu, komen beberapa netizen. Setakat ini, baik Fatah maupun ibunya belum mengeluarkan sebarang kenyataan balas mengenai komen berkenaan.